Salam sejahtera saya ucapkan kepada yang saya hormati Encik Khair selaku pensyarah untuk kursus muzik. Seterusnya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada para penonton yang sudi untuk melihat sesi pembinaan saya pada hari ini. Jadi Encik Khair, para penonton, hari ini saya akan membentangkan tentang produk ataupun produk digital yang telah saya buat untuk pendidikan muzik. Jadi untuk para penonton saya, sebelum saya memulakan sesi kita, saya nak beritahu yang untuk pengajaran muzik pada hari ini saya memilih modul 3 iaitu Creativity Music. Jadi kalau kita tengok produk saya di hadapan, saya menggunakan aplikasi Google Sites. Sebab kenapa saya pilih Google Sites? Sebab saya rasa dia lebih mudah untuk mana-mana guru gunakan dan dia juga bersifat lebih interaktif. Artinya dia mudah untuk kita melakukan inovasi dan sebagainya. Jadi dekat Google Sites saya ni, kalau tuan-tuan perempuan boleh tengok yang mana saya letakkan dulu biodata diri saya. Jadi nama saya Muhammad Aminul Rahim. Saya dari kelas B4 dan merupakan pelajar major bahasa Melayu dan main muzik. Jadi saya juga ada letakkan tajuk dan objektif pembelajaran yang mana saya ada pilih tema irama. Lepas tu tajuk saya itu kota ceria. Lepas tu objektif saya pada hari ini, saya nak ajar murid saya berkaitan saya nak murid saya dapat mempersembahkan corak irama secara berkumpulan dengan menggunakan tepukan dan dua alat muzik berdasarkan skor lagu Desaku Tercinta. Jadi kita mulakan. Jadi para penonton, antara bahan yang saya pilih untuk set daksi saya memilih untuk, saya tak pilih lagu kanak-kanak, saya pilih lebih kepada lagu-lagu lama. Antaranya yang kalau tuan-tuan perempuan tengok, Encik Khair boleh tengok, saya pilih lagu We Will Rock You. Dan lagu ni saya lebih kepada sebab saya punya objektif saya nak ajar tepukan irama. Dan We Will Rock You ni dia ada macam, dalam video ni dia ada buat gerakan yang menarik lah untuk murid-murid ikut. Akhirnya apabila lagu ni dimainkan, murid-murid ikut rentak tu sekali. Jadi itulah untuk set induksi saya. Jadi seterusnya kita tengok langkah 1. Jadi untuk langkah 1 ni saya memilih lagu Desaku Tercinta. Kalau untuk murid-murid tahun 4, dia boleh tengok buku teks, ada lagu ni bawah tema, bawah tajuk Kota Ceria. Jadi untuk langkah 1 ni, saya nak murid-murid saya dengar dulu lagu ni. Lepas tu mereka akan nyanyi bersama-sama. Akhirnya mereka dengar dahulu. Bila mereka dah dengar, mereka nyanyi bersama-sama mengikut skor yang saya dah letak lah. Kalau macam tuan-tuan perempuan dan Cik Khair perasan dekat sini saya dah ada. Akhirnya saya akan, bila mereka nyanyi tu, saya akan tunjuklah apa yang mereka macam tunjuk lirik ni ke, ikut tempo yang telah diletakkan. Ni untuk skor, ni untuk lirik saya dah letak. Lepas tu dalam kit saya ni, kalau tuan-tuan perempuan perasan, saya ada letak jugalah arahan. Mestinya walaupun saya dah terangkan dekat sini, tapi saya masih letakkan arahan dalam kit saya ni. Kayaknya dia memudahkanlah siapa-siapa nak guna saya punya bahan. Lepas tu apabila kita kan dah siap untuk aktiviti langkah 1 kan. Jadi eloklah rasanya kalau kita macam selitkan sedikit interaksi antara murid dan guru, yang mana kita akan bertanyakan beberapa soalan lah. Kayaknya macam dekat sini saya ada tanya apakah muzik yang terdapat di dalam skor tersebut, ataupun yang seterusnya apakah tempo lagu ini. Dekat sini kenapa kita kena tanya soalan kepada murid-murid kita, sebab kita nak murid-murid kita ni memberikan perhatian terhadap sesi pengajaran kita. Sebab itulah kita kena macam ada komunikasi dua hal antara murid kita. Jadi seterusnya kita akan beralih ke langkah 2. Baik, untuk langkah 2 ni dia aktiviti dia akan dia punya aras dia meningkat sikit, yang mana tadi murid-murid menyanyi. Tapi sekarang saya nak murid-murid saya melakukan tepukan irama berdasarkan lagu Desaku Tercinta. Jadi dekat sini saya akan macam kalau tuan-tuan perempuan dan Cik Khair perasan, saya ada letak video tadi. Lepas tu saya letak yang ini berdasarkan alat muzik yang boleh kita main. Contohnya percussion, tamborin dan drum. Dekat sini kita tak guna lagi alat muzik, kita gunakan tepukan terlebih dahulu. Lepas tu dekat sini juga, dekat bahan saya ni, langkah 2 ni, dia pun ada arahan yang boleh tuan-tuan dan perempuan ataupun cikgu-cikgu nak baca, nak tengok. Jadi boleh guna. Jadi kalau untuk cara pengajaran dia untuk yang ni, tepukan irama tu maksudnya saya bagi contoh. Yang mana kalau kita tengok castanet saya akan ada cara tepukan dulu. Macam yang ni kita ada tanda dekat kocek, whatever kocek kan. Saya akan sebut 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4.
Ni untuk yang castanet. Ini sampailah ke habis, saya akan ajar satu-satu lah yang mana. Kalau yang kedua untuk yang ni, kalau untuk tamborin sebutan ni macam ni. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. Ini bila saya akan ulang aktiviti ni bersama murid-murid. Lepas tu saya akan pasang lagu Desaku Tercinta ni, biar mereka boleh gunakan tepuk yang saja tadi masuk dengan lagu. Dekat situ lah kita akan belajar tepuk berirama. Jadi itulah untuk langkah 2 saya. Lepas tu kita ke langkah seterusnya, iaitu merupakan langkah yang terakhir dalam saya punya sesi pengajaran, iaitu langkah 3. Dekat sini saya ada gunakan aplikasi untuk tentukan kumpulan. Kalau tuan-tuan dan puan CK boleh tengok aplikasi ni, kita boleh tekan. Saya bagi contoh, kita tekan, dia akan masukkan kita ke satu macam nak buat kumpulan. Jadi dekat sini guru-guru boleh tulis siap-siap lah nama kumpulan murid-murid tu. Lepas dah tulis siap-siap macam ni, saya dah tulis sebagai contoh. Lepas kita tekan start ni, dia akan siap-siap buat kumpulan. Macam kita pilih lah contoh, kalau murid kita ada 20 orang, kita tetapkanlah untuk satu kumpulan tu dia ada 4 ke 5. Macam ni saya tetapkan 5 kumpulan. Jadi dia dah ada automatik. Jadi murid-murid tu tak perlu dah macam nak gaduh-gaduh ke, sebab kita dah buat dengan cara yang lebih interaktif. Baik. Jadi selepas kita dah pilih buat kumpulan murid-murid kita, untuk yang aktiviti ketiga ni, tadi kan saya gunakan tepukan irama. Lepas tu objektif saya juga ada menggunakan alat muzik. Jadi inilah alat-alat muzik yang saya nak murid-murid saya gunakan untuk dia lakukan aktiviti menggantikan tepukan irama. Jadi dekat sini satu kumpulan tu dia perlu pilih 2 sahaja alat muzik dan 2 orang lagi akan gunakan tepukan. Jadi mereka boleh berbincang lah. Dekat sini saya ada guna castanet, tamborin, gerincing, kompang. Inilah untuk alat-alatnya. Lepas tu saya juga ada selitkan arahan di mana guru-guru boleh ikutlah apa yang kit saya ni nak suruh guru-guru buat untuk mengajar. Contoh arahan dia, murid diminta untuk mencipta corak irama menggunakan alat muzik diiringi lagu Desaku Tercinta. Jadi dekat sini lah macam murid-murid tadi, dia akan pilih 2 alat muzik. Lepas tu dia akan memainkan alat muzik tu mengikuti corak irama. Jadi kalau yang 2 orang lagi tu kan tadi kan 4 orang, 2 orang main alat muzik, 2 orang lagi akan akan buat tepukan. Macam tu. Lepas tu ini paparan ni, yang ni sekadar macam latar belakang lah yang murid-murid ataupun guru boleh gunakan untuk letak. Kayaknya bila murid buat persembahan ni lah latar belakangnya. Lepas tu kita beralih ke penutup kita. Setelah selesai kita punya sesi pengajaran para penonton CK, kita sebagai seorang guru yang boleh kata kita nak ajar, nak berpusatkan murid, kita perlu tanya mereka selepas kita habis sesi pembelajaran. Kita tanya, apa yang anda belajar pada hari ini? Pada kurang pun kita pilih seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Sekurang-kurangnya mereka ni bersedia dan mereka tahu apa yang mereka belajar pada hari ini. Lepas kita dah tanya apa yang mereka dah belajar, kita tanyakan juga beberapa soalan. Ni antara ada soalan yang ringkas je, tak perlu banyak. Ni antara soalan yang saya tanya, yang mana yang pertama, apakah tajuk lagu yang kita pelajari pada hari ini? Lepas tu yang kedua, apakah alat muzik yang anda gunakan pada hari ini? Jadi itu sajalah untuk saya punya kit pembelajaran. Seterusnya saya akan balik kepada sesi yang mana apa kaedah yang saya guna untuk buat kit saya ni. Kalau untuk para penonton CK, saya dah ada buat analisis berdasarkan RPH yang saya buat. Saya cuba boleh tengok RPH saya, yang mana RPH saya lebih kepada kaedah pendekatan yang digunakan oleh of school work. Yang mana kenapa saya rasa dia pendekatan ORF, sebab dia lebih penggunaan alat muzik non-pitch ataupun tanpa nada khusus. Yang mana pendekatan ORF ni dia sangat menekankan penggunaan alat muzik perkusi mudah seperti tamborin, gerincing, kompang dan castanet seperti yang digunakan dalam RPH saya. Dan seterusnya dia juga selari dengan PC ORF yang menggalakkan penggunaan alat muzik yang mesra, kanak-kanak dan mudah untuk dimainkan. Lepas tu antara alasan yang kedua, saya rasa dia adalah tema kadar ORF sebabnya aktiviti ni dia berasaskan pergerakan dan irama. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan dalam set induksi saya tadi yang saya pilih lagu We Will Rock You tu, yang mana murid-murid akan diminta untuk mengikut pergerakan daripada video dan kemudian menekan irama. Yang mana tepukan irama ni merupakan satu aktiviti tipikal dalam ORF yang menggabungkan muzik, pergerakan dan drama.
Irama dan pergerakan badan digunakan sebagai medium utama pengajaran muzik seiring dengan prinsip off. Jadi untuk yang ketiga, yang mana pendekatan kreatif dan eksploratif, yang mana aktiviti murid yang saya dah susun, dia lebih kepada mencipta corak irama seni. Kita kan tengok yang mana yang dekat tepukan irama tu saya masih mengajar mereka, saya masih macam bagi mereka bimbingan. Tapi bila mereka dah gunakan dua alat muzik, mereka perlu berfikir sendiri apakah corak irama yang mereka boleh lakukan untuk kena dengan lagu Desaku Tercinta. Jadi itulah antaranya. Lepas tu saya juga menggunakan cara untuk kolaboratif dan interaktif. Yang mana kalau kolaboratif ni tuan-tuan puan-puan boleh tengok yang kita tubuhkan pasukan. Kenapa kita tubuhkan pasukan? Untuk kita dalam pembelajaran abad 21 ni, kita tak boleh bagi mereka ni belajar sendiri-sendiri. Mereka ni, kita sebagai seorang guru lebih menggalakkan mereka untuk bekerja secara kumpulan. Kerana kalau perantaraan saya yang cakap pasal kalau kita bekerjasama ni, banyak perkara yang mereka boleh belajar. Sebab bila kita berkumpulan kan, murid-murid boleh saling berinteraksi, saling bekerjasama untuk kita, contoh kita nak buat satu kumpulan muzik, mana boleh seorang. Jadi sebab tu kita buat dia secara orang, sebab banyak benda-benda yang boleh mereka belajar. Lepas tu yang untuk terakhir, yang mana kenapa dia sesuai dengan pendekatan off, yang mana sebab berdasarkan pengalaman dan dunia kanak-kanak. Jadi kat sini Ryan dia aktiviti seperti menyanyi lagu rakyat, lagu Desaku Tercinta, tepukan dan penggunaan alat muzik adalah sebahagian daripada pendekatan konseptual off yang menggunakan elemen budaya dan pengalaman sedia ada murid. Jadi itulah antara sebab-sebabnya kenapa saya pilih pendekatan off untuk saya punya model digital pembelajaran punya ni. Dan itulah antara sebab-sebabnya kenapa off sesuai untuk saya punya sisi pembelajaran. Jadi saya rasa itu sahaja. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Pak Penonton, Encik K dan studio untuk berikan saya peluang untuk saya membentangkan hasil saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada